setakat ni saya tengok sihatlah. Alhamdulillah sihat. Kari kepala ikan sini sedap. Encik Ikram kena rasa. Cik Ikram favourite lauk kari kepala ikan kan? Itulah. Saya baru je nak order kari kepala ikan. Tapi, itulah. Cik Ikram tak nak pula. Dah tak ada selera. Katanya suka yang lain. Cepat betul tukar selera ya Cik Ikram? Bukan tukar selera je. Dengan orang sekali. Tak ada selera nak makan. Mual. Masih nak muntah. Aisu? Nak Abang Ben bungkuskan kari kepala ikan ke? Macam biasalah Abang Ben. Suka sangat lauk kari kepala ikan ni. Ada teringat siapa-siapa ke? Ada. Itulah, tak dapat tengok orang dia. Dapat tengok lauk yang dia suka pun cukup. Mesti teringat arwah mak su kan?